makan sahur ke? Makan. Oh, masak. Dia jenis makan sahur wak. Kita pula jenis tak makan sahur. Kita jenis kurma sahaja. So macam ni lah. Bila awak prepare sahur untuk saya, saya akan redha. Syurga lah buat. Oh. Dia model itu je lah. Kalau buat apa-apa syurga buatmu. Kalau dia buat benda-benda baik lah, yang abang tak suruh kan. Syurga buatmu. Maksudnya redha suami je. Kan seorang isteri ni dia nak masuk syurga. Dia nak tekan je redha suami. Abang cakap dengan Kak, orang perempuan ni senang je nak masuk syurga ni dengan redha suami je. InsyaAllah. Kan? Betul tak? Orang perempuan kat dalam tu. Mak. Syurga. InsyaAllah. Aduh, kau jangan layan sangat. Nampak saya macam tak apa kan. Dia tak kan. Tapi sebenarnya okey. Mana? Kuih manis-manis macam Kak Ira. Allah Akbar. Betul, suami saya selalu cakap macam tu. Nampak? Ramai orang perempuan setuju. Memang itu je lah modalnya pun. Dia tak boleh nak tekan. Mana kan dia tekan redha itu je. Sebab dia tak pandai nak goreng kita dah. Itu je lah. Kadang-kadang dia ni checkmate terus. Abang tegur akak kan, kalau buat makan, kalau makan kat depan mata tu, cuik tu bagi kat suami dulu. Lepas tu suami pula kita pula ingat bila kita kalah, tengok dia habis dia makan. Dia kata oh habis, tak ada nak kata sikit nak ke. Dia buat muka redha dia. betul lah. Hai Kak Ira. Hai. Saya pun lemak laju, masya-Allah. Umrah dah selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala doa saya dimabulkan Allah, dan doakan juga doa-doa saya dimabulkan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami kena suap isteri dulu. Yang tu kau nampak komen yang tu kau nampak. Aduh. Kebetulan baca. Lalu pula kita baca pula tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Kak Ira tengok apa? Allah 8.30 malam. Kat sini 8.30, kat sana 1.30. Okey, kita lagi 5 minit, okey? Lepas tu korang pergi tidur, okey? Ni lah 8.45. 8.45. Lagi 10 minit. Lagi 10 minit. Okey, kita dengar nak redha suami. Dengarlah. 8.45 30 saat. Oh ya. Salam dari Singapura. Hai orang Singapura. Bye ngantuk, bye. Yang ngantuk pergi tidur, okey? Tak boleh tidur. Ni kita tengah tunggu. Kita tak boleh nak tidur. Pergi ke airport. Kita baru kena ngopi, wak. Tadi kita Widak tadi boleh tahan lah. Panas juga sampai kena mandi lah juga. Sunburn lah. Redha. Kan matahari dah. Tak apa, redha. Awal-awal je sudah tak rasa. Terima kasih yang mengucapkan tahniah. Terima kasih yang mendoakan. Geng Januari ni geng Januari, ni geng Februari, Capricorn, Aquarius. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Alah, tengok gambar. Tak sempat baca lah. Umrah mabrur, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kak Ira dengan Abang E, love you kakak, love you more. Okay, kasih on. Korang tengoklah, okay? Kita dah alhamdulillah lah. Kalau tengok yang akan datang ni, kita dah shoot minggu lepas sebelum kita datang
Kita shoot minggu lepas bersama tetamu kita. Nanti korang tengok. Okey. Korang jangan lupa follow tau. Yang sekarang yang kita post tu tamu yang sekarang. Akan Yang datang. selepas tu lebih menarik. Korang tengok je. Kan? Nak makan apa? Tiramisu. Ni. Tiramisu. Kak Ira, tengok alamak, selepas nanti ada apa? Salam dari Kedah. Hai, salam orang Kedah. Okey, kata nak redha, makan bismillah. Aduh, dia ingat pula. Abang baru nak pantai dia. Korang tengok dia. Apa yang nak tunjuk dalam live ni dia makan. Bukan tunjuk, memang selalu. Tak adalah niat nak tunjuk Kadang-kadang kalau dia tak bagi, abang minta. Abang minta. Bersemut. Bersemut. Jangan semut sangat. Semua Bismillahirrahmanirrahim. hitam ke semua merah? Assalamualaikum. Okey, mana yang ngantuk tu pergi tidur ko. Go tidur. Mana yang kerja tu sebab ada yang cakap ngantuk dah. Okey, bye. Okey, bye. Manchester. Ya, Alhamdulillah. 40 hari lagi Ramadan, insyaAllah. 40 hari lagi 40 hari lagi Ramadan, Masya Allah, ya Allah. Hai. Rasa macam baru lagi Kan? Puasa ni. Lepas ni kuih sibuk lah nak buat ni. Kita akan ada buffet Ramadan. Orang lepas ni kita keluar poster. Kita keluar poster awal. Baik, korang mungkin cepat lah. Okey. Masak sahur untuk suami tahu dengar tu. InsyaAllah saya panaskan makanan kat kuih tu, Ambil pahala. bawa balik. Kita panaskan. Ambil pahala tu. Saya jenis tak sahur. Masak. Bila nak kahwin sangat kan berzirah. Sekarang ni sahur. Awak jenis makan sahur ke? Makan. Masak.